juga daripada Balai Bomba. Terima datang. Jumpa masuk. Kalau tak dapat tempat duduk, boleh masuk ke Dewan Makan. Banyak ruang lagi. Dekat Facebook, TikTok masing-masing supaya datang memeriahkan rumah terbuka Mazhab Terhadap Bomba pada hari. Seterusnya kita ada ubi pisang. Ambil, boleh ambil di kaunter ubi pisang keropok dekor. Siapa nak bergambar dekat belok pun boleh, silakan. 500 untuk 500 orang. Untuk 500 orang. Seterusnya bihun. Tetamunya datang pada pagi ini. Tetamunya datang pada pagi ini. Mari sekarang 12 tahun dan ke bawah sekali saja. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis sambutan Aidilfitri diberikan kepada hadirin-hadirat yang berkasih sekalian. Sama-samalah kita mengambil peluang ini untuk bermaaf-maafan di antara satu sama lain. InsyaAllah kehadiran pada untuk silat, kita ada gelanggang silat. Tuan boleh mendaftar untuk anak-anak ataupun dewasa untuk program di masyarakat. Okey, terima kasih banyak atas kehadiran Tuan menjadi semua. Okey, kita juga ada tabung keluarga, tabung tu boleh letak di rumah, dapat masjid tapi boleh letak. InsyaAllah saudara-saudara kita nak bagi hadiah jam 12. Jam 12 kita nak bagi hadiah. Pada tahun ini dipersilakan Surau Nurul Huda. Surau Nurul Huda. Tadi aja remal bukan. Tahun ini kita ambil penerimaan dalam kawanan ini ada 5 orang tunai juga. Okey, tempat keempat dipersilakan Surau Umudia. Terima kasih.
dengan 2 surau. Digunakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Surau-surau terbaik